Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini menu Cik Na bihun goreng kicap. Bahan-bahannya, jom kita tengok. Minyak untuk menumis. Bahan sosnya, kicap cair, sos tiram, kicap sotong, kicap pekat dan juga gula. Bahan yang wajib ada, bihun kering, cili api. Cili api ni dalam 3, 6, 8. Bulan 10 pun tak apa. Dan kalau ikut pedas ke, tak pedas ke, ikut suka. Bawang putih 5 ulas, bawang besar 1 labu dan juga cube ikan bilis. Cube ikan bilis ni kita akan pakai separuh sahaja. Fish cake 2 ketul dan fish ball 5 ketul. Dalam bihun tadi tu, kenalah tahu ni, lada sula. Telur ayam 2 biji. Telur ni Cik Na akan buatkan sebagai telur dadar untuk hiasan. Sama lah juga dengan tauge, kucai, timun dan juga bawang goreng. Masakan Cik Na kali ni kan, Cik Na akan masak hanya untuk 2 orang makan saja. Jadi Cik Na akan gunakan 200 gram sahaja bihun ni tahu. Bihun ni kita mestilah rendam terlebih dahulu selama sehingga dia lembut. Okey, mula-mula sediakan bekas lah ya. Lepas tu kita keluarkan bihun. Bihun ni Cik Na kata tadi untuk 2 orang kan. 2 orang ni separuh. Sementara nak tunggu bihun tu lembut, jom kita potong bawang dulu. Iriskan bawang. Sebab kita nak kena tumbuk bawang ini. Masukkan bawang dalam lesung batu. Bawang merah dulu. Bawang besar dulu. Okey. Masukkan cili api. Kita nak tumbuk dia tu, bagi pecah-pecah saja tau, jangan sampai halus. Okey, bawang putih. Allah. Okay. Tumbuk bagi pecah-pecah aja. Bolehlah kita nyalakan api. Sebenarnya tips untuk goreng bihun, dia memerlukan minyak yang lebih sikit tau. Biar tunggu sampai minyak panas nah. Tunggu minyak panas, kita potonglah fish cake. Cara nak potong fish cake ni kan, terpulang lah. Nak menyerong ke, nak kecil ke, nak besar ke. Bahan-bahan yang di dalam masakan kita tu kan, dia pun akan membuatkan selera kita bangkit tau. Cara kita potong, cara kita hias. Potong fishball kepada 3 bahagian. Minyak kita pun dah panas. Minyak Cik Na ni memang panas betul-betul ni. Tu. Terang. Panas betul. Bilik legend ni yang buatkan sedap ni. Bila minyak kita kan betul-betul panas, barulah harum dia tu. Harum bawang, apa semua tu. Naik ke hidung. Bawang dah layu macam ni. Jangan berlengah-lengah lagi tau. Masukkan fish cake dengan fish ball tadi. Cik Na ni kalau suruh guna senduk mana pun tak mau dah. Memang senduk ni lah yang menjadi idaman. Kontrol api tau. Sekejap laju, sekejap perlahan api tu. Sekejap kuat. Kena pandai main api lah. Agak-agak lah. Bila dah dia agak garing, okay, masukkan sikit air lah. Sebab kita goreng bihun tau. Goreng bihun ni dia keras sikit. Kita nak melembutkan dia, kita nak tambah air. Sebab Cik Na tak pakai ayam, daging, udang dan sebagainya kan. Cik Na bubuh ni
cube ikan bilis sebagai ganti kepada bahan-bahan tadi. Separuh saja nah. Mari kita masukkan kicap cayak. Kicap cayak ni 1 sudu kecil sudahlah. Okay, sos tiram sama juga. Kecil. Kicap sotong. Kicap pekat ni kita kena lebihkan tau. Sebab apa? Sebab kita buat kicap ni. Kita buat bihun goreng kicap. Ni dalam 3 sudu besar lah. Bila semua bahan sos tadi dah masuk, kita gaulkan je. Biar dia merenih. Cik Na nak masukkan gula. Cik Na masukkan 1 sudu kecil. Anda boleh rasa tau ni. Masa masukkan sos ni boleh lah rasa nak tambah kicap, nak tambah apa ke. Cik Na nak tambahkan sikit lagi gula lah. Sikit lagi gula bersama dengan ni. Lada sulah nah. Cik Na lupa lah. Kita kena masukkan 2 sudu kecil ataupun 1 sudu besar kicap lemak manis nah. Sebelum Cik Na masukkan bihun yang Cik Na sejat tadi kan, Cik Na akan masukkan sikit lagi ayak. Pastikan ayak yang kita masuk ni ayak masak nah. Okey, masukkan bihun ya. Gaul dia. Okey, bihun ni kan Cik Na tak bubur sayur sebab kanak-kanak kan dia memang tak berapa gemak sayur. Kita memang kena galakkan budak-budak makan sayur kan. Tapi kadang-kadang dia tak suka. Dia suka tengok nampak yang original, nampak gelap macam ni dia sukalah. Nama pun bihun kicap, biar dia berkicap saja. Dah siap lah bihun kita. Jom kita nak buat telur dadar. Kegemaran kanak-kanak. Pecahkan 2 biji telur tadi. Kita masukkan secubit garam. Secubit saja ya. Kacau dia. Bismillah. Okey, letakkan pan. Tuang sedikit minyak. Masukkan telur tadi. Menarik ni. Masa untuk menghidang. Nampak tak? Bihun ni cantik. Sebab apa? Sebab yang macam Cik Na kata tadi. Bihun kita kena bubuh minyak lebih sikit. Bihun kicap, dia wajiblah hitam kan? Bihun kita akan lebih menarik kalau kita hiaskan dengan sedikit timun. Okay, kita hiaskan. Hiaskan dengan sedikit kucai. Okay. Okay, hiaskan juga dengan tauge mentah di sekeliling. Okay. Ini kanak-kanak paling suka. Kan menarik cara hiasannya. Okay, last sekali boleh tabur bawang goreng. Okay, bihun goreng kicap Cik Na dah siap. Teruskan menyokong channel Cik Na dengan menekan butang like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum.